Ni fasa kedua. Hari tu kita letak baking soda dengan cuka. Jadi kaki dia sekarang ni dah mula kering. Dia tak basah. Dia tak sakit-sakit sikit-sikit. Dan ni fasa kedua. Fasa kedua ialah bawang putih, cuka makan, sedikit garam. Dan kita gaulkan semua ni sekali. Dan kita mula letak di sini. Letak dekat kaki dia. Okey. Kita akan jadikan ni, letak-letak dekat kaki, seluruh bahagian kaki ni. Dan kita akan buat patch. Okey. Kita ambil ni, kaki tarik sikit, tarik pegang. Okey. Kita letak bandage sini. Dan kemudian kita akan balut. Okey, kalau tak cukup kita letak. Okey, seterusnya kita biarkan dia semalaman atau 1 hari atau 2 hari, tak ada masalah. Biar saja ni. Dia dah tak sakit dah ni, dia picit-picit dia. Dia relax, dia tak menjerit. Jadi, lepas 2 hari, buka kaki dia, kita akan masuk fasa ketiga. Okey. Wallahi astalavi.